Apabila diperebuh Nabi Muhammad, maka Jibril panggil malaikat. Gedung lagi malaikat. Oh, jeng popok dia. Katanya Jibril, pergi ambil bekas dalam syurga. Bekas emas. Batil daripada emas. Pergi ambil, cebok air Zamzam tu. Malaikat tu pergi cebok. Mari sini. So lagi, wak mari bekas daripada syurga berisi dengan ilmu, hikmah, macam-macam dalam ni. Lagu mana benda jenis berangi kau, jenis sopa minyak gamak kau, lagu mana tak tahulah. Tapi dalam hadis-hadis sebut sebekas tu. Mai. Jibril pun tekan sini. Terbelah. Tak payah pisah, tak payah pakai pisah. Nah, jolo kau Jibril. Ni kerja Jibril. Jangan lawan gak cerita orang ni. Dia mau ingat cerita ni kena pakai pisah belakang kau belah. Terbelah. Apabila terbelah, ambil jatuh Nabi. Oh. Tak biu. Oh. Gelapa awak kerja lagu tu. Ni jangan dok kecek lagu ni Oh ni cerita mukjizat. Kenapa? Bukan cerita khayal, bukan cerita akal. Cerita ni cerita mukjizat. Sebab tu daripada awal sampai akhir pelik saja cerita.